Para peminjam diminta untuk melayari laman sesawang rasmi LPPSA di www.lppsa.gov.my untuk memulakan proses pendaftaran ke Sistem Pengurusan Pembiayaan LMS LPPSA di bawah portal JSS. Di laman sesawang rasmi LPPSA, sila klik pada permohonan pembiayaan di dalam tab perkhidmatan atas talian. Setelah memasuki portal JSS, anda perlu klik di pautan daftar di sini. Sila masukkan butiran anda seperti yang diminta. Setelah mengisi semua butiran anda, sila klik pada kotak terma dan syarat dan seterusnya klik daftar. Anda akan menerima email pengesahan yang perlu disahkan untuk meneruskan pengaktifan akaun anda. Setelah membuat pengesahan dari email, klik pada butang Mohon OTP untuk mendapatkan notifikasi SMS yang akan dihantar ke telefon bimbit anda untuk memberikan one-time password OTP. Berikut adalah contoh notifikasi SMS yang bakal anda terima. Sila masukkan one-time password OTP yang telah di-SMS di ruang yang ditetapkan. Anda kini telah berjaya mendaftar masuk di dalam Sistem Pengurusan Pembiayaan LMS LPPSA yang baru. Sila lengkapkan maklumat peribadi anda untuk pengemaskinian rekod kami.